Okay guys, saya ada sebuah rumah view bukit lah, view bukit dekat Lake View Seri Skandar ni. Okay, rumah ni lebar dia lain macam sikit. Lebar dia 24 kaki. Memang lebar. Rumah ni jadi 4 bilik tidur dan 2 bilik air di Lake View Seri Skandar. Okay, jom kita masuk. Posh dah siap dengan mozaik, nak masuk 2 biji kereta memang tak ada masalah lah. Memang lebar rumah ni. Lain macam dah lebar. Okay, rumah ni owner nak jual lah sebab penyewa dia dah keluar. Inilah keadaannya. Okey, view bukit lah, memang sejuk kat sini. Harga dia memang di bawah harga pasaran lah kalau nak jual. Okey, ni ruang tamu. Ni ruang tamu lah. Memang besar, memang lebar. Ruang tamu, ruang makan. Situ. Ceiling plaster, lampu kipas semua owner bagi. Okey, kita ke bilik tidur yang pertama. Yang ni master bedroom lah. Ni master bedroom dan kita ada satu toilet lah di sana. Okey, kita ke bilik tidur yang kedua. Ini bilik tidur yang kedua, si ada pengudaraan lagi ventilation tempat tu. So kita ke bilik tidur yang ketiga. Bilik ni pun semua tinggi-tinggi. Bilik semua besar-besar. Kita ke dapur. Ini ruangan dapur kering lah. Dekat sini nak makan ke apa pun boleh lah. Kita ada dapur basah. Ni ruangan dia tak besar mana lah, boleh lah. Nak masak-masak rumah kat sini. Binaan dia rapat sampai belakang. Belakang tu memang tanah-tanah. Belakang ni lorong. Okey, kita ke bilik tidur yang keempat. Ni bilik tidur yang keempat lah. Bilik ni saja kecil sikit, yang lain pun besar. Kita ada satu toilet di belakang. Okey, harga dia 225 sahaja untuk rumah 24 kali 65 atas bukit, view bukit di Lake View Seri Skandar ni. Jika anda berminat, boleh lodge saya lah. Okey, rumah ni leasehold lah. Seri Skandar tak ada freehold. Rumah ni leasehold. Okey.